Kita selalu dengar dealer-dealer public gold bercerita tentang kelebihan simpan emas. Tapi jarang ada yang berani nak cerita tentang kelemahan simpan emas. Kalau kita tak faham kelemahan simpan emas ini, kita boleh rugi walaupun niat kita sebenarnya nak selamatkan duit. So, kali ni saya nak bercerita tentang 3 kelemahan yang tuan-puan mesti tahu sebelum mula simpan emas. Pertama, emas tak berikan dividen. Maknanya kalau tuan-puan cari pendapatan pasif setiap bulan, emas bukan tempatnya. Kedua, harga emas turun dan naik setiap hari. Kalau beli emas pada masa harga tinggi tapi terpaksa jual masa harga rendah, memang boleh rugi. Itulah realiti yang ramai tak sedar. Anda kena tahu simpanan emas untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang ketiga, kita boleh rugi kalau beli produk yang salah. Contohnya, beli emas 0.001 gram, harga sekitar RM10. Harga per gram dah jadi RM1,000. So basically kita memang dah rugi sebelum bermula. Tapi semua kelemahan ini sebenarnya boleh dielakkan dengan syarat kita menabung emas dengan ilmu yang betul. Saya bagi contoh, salah seorang penyimpan emas yang saya bimbing beli sekitar 2 kilo emas pada tahun 2023. Harga pada masa itu sekitar RM500,000. Baru-baru ini bila dia jual, dia terkejut sebab nilainya dah melebihi 1 juta. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia simpan emas dengan ilmu, bukan sekadar ikut trend. So, bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, jangan membeli emas secara membuta tuli. Isi borang sign up dan saya akan bantu bukan sekadar mulakan simpanan emas, tapi anda dapat menabung emas dengan ilmu.